Ada banyak versi, ini antara yang paling simple. Tuan-tuan dan perempuan, hari ni kita nak buat kari ikan bawal. Resipi ni senang sangat, yang baru belajar masak pun boleh buat. Ikan bawal yang fresh, makan pula dengan kuah kari yang pekat tu memang sedap. Caranya mudah saja, kita nak tumiskan 1 sudu besar talipu bersama irisan bawang besar, bawang putih, cili hijau dan halia sehingga naik bau. Masukkan juga 2 tangkai daun kari bersama 6 sudu besar serbuk kari ikan, 1 sudu besar serbuk cili dan sebiji tomato. Masukkan sedikit air dan tumis hingga pecah minyak. Ulang step ni dalam 3-4 kali. Bila rempah tu dah betul-betul masak, elok pecah minyaknya, bolehlah masukkan pes asam jawa. Dalam 1 sudu besar macam tu, kita nak masukkan 1 ekor ikan bawal yang telah dipotong 4. Letak air agak-agak tenggelam je ikan tu, jangan banyak sangat. Perasakan dengan garam secukup rasa. Jangan kacau kuat, simbah-simbah je kuah tu. Masak kari ikan ni kena godek sikit-sikit je, tak boleh kuat sangat, nanti hancur ikannya. Lepas tu boleh masukkan sayur terung, bendi dan juga tomato. Tutupkan sekejap nak bagi sayur tu masak. Agak-agak sayur tu dah layu, siap dah kari ikan bawal kita. Masya Allah sedapnya. Makan pula dengan nasi panas dengan kuah banjir tu, memang tersandar lepas makan. Cukup mudah, tak ada santan pun jadi. Mana yang baru belajar masak boleh cuba resipi ni, senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye bye.